Nina teringat zaman Nina study dulu, yang tak biasa makan singgang macam ni memang akan rasa pelik. Tapi tidak untuk Nina. Sebab apa? Arwah ayah Nina memang orang Pantai Timur, dan Nina memang sangat suka makan singgang versi Pantai Timur ni. Sebab apa? Dia sangat simple, sangat senang je nak buat. Makan pula dengan lauk yang basic, dan juga paling penting kena ada budu lah. Jadi macam mana kita nak buat singgang ikan Pantai Timur ni? Jom kita buat. Untuk bahan-bahan dia sangat mudah, sangat senang dapat. Dan yang paling penting, Nina just hiris dia semua. Nina hiriskan bawang besar dekat sini, bawang putih juga untuk 3 ketul ikan tu ya. Nak guna ikan tenggiri tau. Halia sikit, dan yang paling penting ini ya, lengkuas. Just pakai lengkuas je. Kalau tak suka nak hiris, boleh ketuk. Lada secukupnya. Nina tak potong pun lada, just letak je nanti. Dan juga asam keping ya. Mula-mula kita didihkan air dulu. Okey, lepas tu kita masukkan barang-barang atau bahan-bahan yang kita dah hiriskan tadi. Ada orang suka pakai lengkuas lebih sikit ya. Kalau anda suka, Nina pun suka juga, nak akan tambahkanlah kejap lagi ya lengkuasnya. Selepas tu dah mendidih, barulah kita masukkan ikan. Masak ni memang senang je macam ala-ala masakan orang berpantang gitu ya. Kan? Lepas tu barulah Nina terus masukkan asam keping kita bersama dengan lada macam tu. Dan kita tunggu sampai dia menggelegak supaya rasa ikan tenggiri tu keluar, dan akan buatkan kuah tu rasa lebih pop up dan lebih rich lah. Dan selepas tu barulah Nina masukkan budu dan perasa dan juga garam. Nak masukkan budu ni optional. Nak masuk tak nak masuk pun tak apa. Nina suka nak masuk sebab bagi Nina dia punya rasa lebih rich lah ya. Okey, itu sahaja. Sangat senang kan. Masak singgang Pantai Timur ni makan pula dengan budu. Lada patah-patah gitu kan, picit-picit je kan. Memang sangat seger, orang Jawa cakap. Mak Nina orang Jawa Johor, arwah ayah je memang orang Pantai Timur. Jadi kita kalau kat rumah memang makan lauk macam ni, makan lauk campur-campur. Kadang-kadang Jawa Johor, kadang-kadang kita makan lauk negeri lain juga. Memang tak ada masalah, kita makan je semua, tak cerewet. Dan Nina plating simple je ni. Nina nak makan bersama cik suami sekejap lagi. Rasa ni memang sangat segar. Untuk orang yang ada sesama, Nina suggest bolehlah makan ya. Lauk macam ni sangat kata orang tu bagi release lah kita punya sesama tu ya. Dah lah makan dengan sawi goreng juga, dan ada budu tadi. Itu sahaja untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Akhir kata jangan lupa subscribe Nina. Bye bye.